Hello, wahai peminat cerita Say Clapman, apa khabar? Saya tahu ini animasi Indonesia yang paling menarik, yang juga agak bahasanya hampir sama dengan bahasa Melayu. Kenapa hampir sama? Sebab Aceh tu dulu pernah jadi sebahagian daripada Melaka, Kesultanan Melaka dahulu. Ya, tapi sekarang dah jadi milik Indonesia. Jadi sebab itulah kadang-kadang Indonesia tu banyak negeri yang ingin merdeka. Ya, sebab perbezaan bahasa dengan perbezaan budaya. Ya, yang Indonesia sekarang ni tak stabil. Sayangnya, Say Clapman dah tak dibuat lagi. Kenapa Say Clapman dah tak dibuat lagi? Senang. Sebab pembuat animasi Say Clapman ni, yang pembuat komik dia dulu dibuat komik, tapi sekarang dah tak dibuat komik dah. Sekarang ni, ya, pembuat dia dah tak buat komik dia dah, sebab sekarang ni dah dapat kerja tetap sebagai pekerja kantoran, pekerja pejabat apa tah. Ya, pekerja office lah, pekerja pejabat. Jadi gaji dia mesti tinggi. Yang mesti katanya ada orang nak beli. Ya, itu saya tak tahu lah betul ke tak ada orang nak beli. Sila komen kalau anda betul-betul nak beli ni. Ya, sebab ya saya tak tahu maklumatnya. Okey, anda boleh tekan butang lonceng, butang subscribe kalau anda tahu. Sebab saya tak tahu apa-apa tentang Say Clapman. Ya, saya tahu karakter tu namanya Juliet. Juliet tu buat karakter ni sebab dia tu tertarik dengan karakter komik-komik yang tak pernah nampak cantik. Ya, bagus jugalah Juliet ni. Pernah lah sekali tu saya cuba lukis, tak berjaya-jaya. Tapi tetap ada orang komen. Dah kira okey lah. Okey, macam orang kata, kalau tak pandai lukis tak apa. Jadi kita usaha buat kata untuk buat duit. Ya, walaupun kadang-kadang nak buat duit bukan senang. Untuk YouTube ni, ya, kadang-kadang saya sebang rasa kesian pula kat Indonesia tu tak semaju Malaysia sebab ya sejarah. Sebab mereka ni terlalu pentingkan sejarah daripada tu. Ya, macam orang kata, lebih baik lupakan sejarah, yang fokus kepada masa depan je. Ya, buat apa ingat sejarah? Ya, orang kata lupakanlah sejarah lama. Bukan penting pun orang-orang pejabat tu yang sejarah mereka tu yang tak jelas. Ya, pejabat macam Punggong tu, ya, dah diluntuhkan oleh sang korek. Biasa-biasa dia diluntuhkan dengan sang korek. Ya, apa tak ada Presiden Indonesia tu badut. Bukannya Presiden yang boleh diharap. Bukannya askar pun. Melainkan cuba badut yang cuba mengangkut askar. Ya, jadi tak hebat mana pun. Okey, jangan lupa tekan subscribe atau lonceng kalau anda marah. Okey, sila komen. Okey, siapa yang pernah baca buku Say Clapman, sila komen. Maklumlah saya tertarik dengan cerita Say Clapman ni. Yang saya agak suka juga animasi dia. Walaupun animasi tu Ian vs Corona tak buat-buat lagi sebab dia kan tengah dapat kerja tetap, gaji yang lebih tinggi. Mesti dia akan pindah ke Malaysia kalau apa? Ya, itu Malaysia tak perlu kagum lah. Ya, Malaysia memang dulu dijajah macam mana, tapi berjaya maju. Belanda, ya. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng kalau anda pernah tengok Say Clapman. Nanti saya akan bahas karakter sampingannya. Okey, bye-bye. Yang semoga ada orang Malaysia berjaya beli ni Society. Saya memang rancang nak beli tapi tak ada duit. Okey, bye. Jangan lupa tekan butang lonceng. Bye.